Kehilangan Datin Sri Pamela Lin Yue yang sepatutnya memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sejak 9 April lalu terus menjadi misteri. Bapa Pamela, Lin Ki Yi, 65 tahun memaklumkan sehingga kini tidak ada mana-mana pihak menghubunginya meminta wang tebusan. Ki Yi berkata buat masa ini dia dan keluarga hanya menunggu siasatan polis dan buntu memikirkan nasib anaknya Pamela yang berusia 42 tahun selepas dimaklumkan pihak berkuasa ia menjadi kes colik. Memberitahu Harian Metro, Ki Yi memaklumkan anaknya tidak menetap di Malaysia, sebaliknya telah berpindah dan tinggal di Singapura bersama suami dan anak mereka. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata setakat hari ini belum ada petunjuk atau perkembangan keberadaan Pamela. Pamela sepatutnya hadir di pejabat SPRM Putrajaya bagi satu siasatan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Wanita itu hilang dalam perjalanan ke SPRM di Putrajaya dan dijangka tiba pada jam 2.08 petang dengan menaiki kereta perkhidmatan e-hailing.